bekas naib Presiden MC Datuk Seri Tilian Ke menasihatkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nge Ko Ming supaya lebih berhati-hati dalam penggunaan istilah agama Islam, khususnya ayat Al-Quran. Menurut beliau, penggunaan yang terlalu kerap boleh menimbulkan persepsi negatif serta rasa kurang senang dalam kalangan masyarakat Melayu. Katanya, petikan undang-undang dan perlembagaan seharusnya dijadikan nas atau autoriti utama dalam perbahasan di Dewan Rakyat, bukannya istilah agama. Tilian Ke menegaskan bahasa perundangan yang jelas, jitu dan neutral lebih sesuai digunakan bagi menyampaikan mesej secara berkesan serta menegakkan keluhuran perlembagaan. Beliau turut mengingatkan bahawa sensitiviti agama di Malaysia merupakan perkara amat penting dan perlu ditangani dengan penuh adab serta rasa hormat. Tambahnya, konteks penggunaan istilah Islam di negara ini berbeza dengan amalan masyarakat bukan Islam di Timur Tengah. Menurut beliau lagi, agama di Malaysia telah lama dipolitikkan dan kekerapan ahli politik bukan Islam menggunakan petikan agama boleh membawa implikasi emosi serta mengeruhkan keadaan. Katanya, situasi itu mudah menimbulkan salah faham, rasa kurang selesa dan persepsi bahawa Islam sedang dipolitikkan. Justru, beliau mengingatkan semua pihak agar lebih sensitif dan menghormati realiti sosiopolitik negara.